Okay kawan-kawan, kalau anda nak cari rumah yang cepat siap, mungkin tahun depan boleh masuk, you boleh tengok projek ni. Ini kita dekat Kajang. So inilah adalah size 22x80. So lebar dia 22, panjang dia 80 lah. So ini cover dia. Sini kita ada meter untuk air, seperti surat, tong sampah, dan kita sini ada meter untuk elektrik. Okay, so masuk sini you boleh park 4 kereta. Memang dia luas dan panjang dia punya car porch. So untuk ni kita ada 3 keping punya sliding dan kita ada 1 main door. Okay, so memang kita pun ada free lah untuk yang digital smart lock ni. So masuk sini dia tempat living. Dan kita punya tangga kita memang tutup dengan dinding. Cuma ni di ID, so nampak, tapi memang original dia ada dinding kat belakang tu. So sini kalau you nak buatkan untuk yang TV punya, boleh letak kat sini lah. So sini dia punya dining, tapi kita letak 6 seater sajalah. Kalau you nak panjang lagi 8 seater, saya rasa pun boleh mat lagi, sebab sini pun ada lagi 4 kaki boleh lalu. Okay, so sini ada tingkap sebagai airlock. Kalau katakan untuk intermediate adalah memang dinding saja. So sini kitchen area. Sebab rumah dia dua-dua, so dia memang dia luas. Kalau you nak buatkan island dekat dengan sini pun boleh. Lepas tu kitchen cabinet. Dan belakang kita pun ada tanah lagi sikit. Ini tanah dia. Lepas tu sini satu yang share punya tandas lah. Dan kita tahu semua kita akan batas. Okay. So bawah sini kita ada satu bilik. Ini bilik keempat. So sini you boleh buat lah untuk queen ke king ke, memang boleh masuk. Dan kita sini you boleh buatkan untuk cabinet dengan satu study meja lah. Dan kita bagi tingkat yang besar, memang luas dan dia cahaya masuk memang cukup. Ini yang tandas lah yang share dekat luar tu. So dia untuk sini dia ada 4 bilik, 4 pantas. Dan kita ada satu store dekat bawah tangga ni. So kalau memang sini dia keluasan dia memang luas 2200 lebih square feet. So tangga sini memang tepi sini dia tinggi lah, so dia takkan nampak daripada dia punya living hall. Okay, so kita pergi tingkat satu. So kita ada satu second living hall lah. Kalau katakan ini sebagai unlock, so dia ada tingkap. Tapi kalau untuk yang intermediate, tak ada tingkap tapi dia ada high ceiling. Itu. Ini untuk bilik ketiga. Dia sama size dengan yang bawah. Memang you letakkan design sama je lah. Okay, memang queen ke king ke pun boleh masuk. Dan dia ada satu tandas sendiri. So dia punya itu water heater point pun sajalah. Okay. So bilik kedua. Memang luas lah yang bilik kedua ni. Pun tingkat yang besar dan dia ada tandas sendiri. Ini tak ada share sebab dia 4 bilik 4 bilik. Last kita tengok yang bilik master. So bilik master memang dia luas, tapi dia letakkan satu yang macam ni. Dia buatkan satu walk-in wardrobe punya area. Ini yang bilik master dia. Sini dia tak ada buat lah yang TV, dia cuma buat design sana je. Untuk sini dia macam cabinet lah, untuk letakkan barang ke. Lepas tu sini dia untuk wardrobe. Dan dia ada satu tandas sendiri. So dia pun ada water heater point juga. So memang fitting dia macam ni lah, cuma dia tak ada tinggal itu cermin macam tu. Yang fitting semua dia sama macam ni. So kalau anda nak cari rumah yang cepat siap, complete mungkin tahun depan, dan dia freehold lagi 4 bilik 4 bilik, nak size 2200 ke atas, boleh tengok macam ni. Kalau anda ada minat, boleh PM saya sekarang dan kita jumpa dekat Syuaz lah.